Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masakkan daging sarai sama kijang. Ni Pak Murad caldu kijang dulu. Dia ada kijang ni naik apa tu lembut sikit. Ni kijang Pak Murad pun dah melagak. Jadi Pak Murad nak angkek ni. Angkek sekarang Pak Murad masukkanlah bahan-bahan lain pula. Kijang ni malam Pak Murad pergi ke pasar Berani. Dapatlah beli kijang 2 sisi. Jadi Pak Murad nak masak gulai kijang sama daging salai. Ni Pak Murad masukkan daging salai. Daging salai. Ni cili api dah siap kunyit. Dia cili api semua kunyitnya kalau masak daging salai ni. Lepas tu masuklah sorai. Sorai. Sekejap lagi Pak Murad masuklah kijang tu. Ni Pak Murad nak masukkan kijang yang dah digobis. Inilah kijang. Orang kampung panggil marin tu kijang. Kalau gulai pisang ni orang kampung panggil kijang. Apa gulai hari ni kau? Gulai kijang dan negeri ni. Kata dia tu ada. Rupa kijang ni pisang. Ni ada. Hari ni Pak Murad gulai pisang campur sama daging salai. Ni dah mula dah nampak melogak tu. Pak Murad masukkanlah santan dia. Ni santan dah masuk. Masuk santan ni jangan tak kacau. Kalau tak kacau sekarang dia naik minyak. Jadi tak jadi lemak cilepi dah. Dia kena kacau lah. Ni Pak Murad nak masukkanlah yang 3 sekawan ni. 3 sekawan Pak Murad masukkan. Kejap lagi sekarang bila dah kering sikit Pak Murad angkat lah. Tapi kawan yang ada di sini belajarlah masak. Kalau apa-apa hal orang rumah kita tak payah pergi kedai. Kita boleh masak sendiri. Guys, ni gulai kijang sama daging salai dah masak. Jadi dah nampak masak itu Pak Murad nak tutup api sekarang Pak Murad nak angkek ni. Tutup api dah. Inilah dia hasilnya guys. Mantap guys.